Okey, terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi taklimat, dan saya jangkakan tak lamalah untuk sesi taklimat ni hanya sekadar nak kemaskinilah apa-apa saja yang terlepas pandang ataupun ada sebarang pertanyaan lah daripada guru-guru. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah bagi yang tak kenal lagi. Saya Muhammad Kharudi Abdul Rashid, berpanggil dengan nama Rudi selaku pengurus untuk Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan. Bersama saya juga ada sekretariat untuk Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan, Puan Aisyah yang jaga admin, dan juga kalau ada di talian Ikhwan Mokhtar selaku penyelia Sekolah Lapangan Kemanusiaan, Cikgu Wan Sarmizi selaku penyelaras daripada JPN ataupun pegawai teknikal JPN, Cikgu Haslina selaku setiausaha teknikal JPN, dan juga PT-PT daerah lah. Okey, terlebih dahulu saya mewakili Bulan Sabit Merah Negeri Kelantan ucapkan ribuan terima kasih lah di atas kesudian guru-guru untuk bersama di atas talian. Nanti kalau ada sebarang persoalan sekejap lagi boleh kemukakan lah, sama ada nak type dekat chat ataupun nak direct pun tak apa. Okey, sedikit saya masuk berkaitan dengan kertas cadangan ni secara secara sepintas lalu. Okey, ini adalah merupakan perkemahan tahunan kita yang diadakan setiap tahun, dan apa selepas daripada COVID hari tu kita start balik pada tahun 2024 lah. Daripada kita break lama sebelum COVID, dan kita sambung balik 2024, tahun lepas 2025 pun kita jalankan, dan tahun ni Alhamdulillah sekali lagi kita dapat jalankan pada tahun 2026, iaitu pada tarikh 23 hingga 25 Jun, Selasa, Rabu dan Khamis, bertempat di Sekolah Lapangan Kemanusiaan SLK, BSMN Kandis Bacok lah. Okey, untuk perkemahan ini adalah anjuran daripada Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan bersama dengan JPN Kelantan sendirilah. Okey. Um, Jadi yang ni saya tak akan masuk lah. Sebenarnya kertas kerja ni pun dah dihantar ke semua sekolah-sekolah, pun ada sebenarnya kopi. Okey, dari segi tempat pelaksanaan, iaitu di Sekolah Lapangan Kemanusiaan Kandis, iaitu di sebelah tapak pengakap, kem pengakap kalau siapa tahu, ataupun jalan masuk dia melalui Sungai Gali lah. Nanti kami akan share juga lokasi kepada guru-guru yang belum pernah sampai ke lokasi lah. Yang pernah sampai je dia tahu dah jalan nak masuk ke mana lah. Okey, dan yuran pendaftaran seperti yang diketahui dalam surat JPN diagihkan apa semua tu adalah RM60 seorang. Masa pendaftaran pada 23 hari bulan Jun bermula jam 2 petang hingga 4 petang. Dan kita akan tamat pada 25 Jun paling lewat jam 12.30 hari lah, di jam ketamat majlis penutup. Okey. Syarat-syarat penyertaan seperti yang dikemukakan adalah merupakan ahli Bulan Sabit Merah, dan urusan pengangkutan adalah urusan daripada pihak sekolah sendirilah. Termasuk juga dari segi kesihatan pelajar, kena pastikan utama sekali pelajar tu sihat lah. Dan kalau ada masalah, boleh maklum awal-awal untuk tinjauan daripada pihak medik lah. Untuk tinjauan daripada pihak medik sekiranya dia nak hadir juga, dan kena pastikan lah kalau boleh tu tidaklah mudarat sangat kesihatan dia. Dan yang paling utama wajib mendapat kebenaran daripada ibu bapa lah, itu yang paling utama. Dan borang-borang yang perlu dihantar nanti adalah surat kebenaran ibu bapa atau penjaga, surat deklarasi kesihatan, salinan kad pengenalan tak payah, yang ni tak perlulah. Yang perlu hantar adalah guru-guru hantar senarai nama sahaja dalam bentuk Excel, iaitu nama penuh pelajar, nombor IC pelajar, kalau dapat email satu lagi untuk kita nak email sijil nanti. Okey. Jadi semua peserta akan dapat sijil penyertaan. Yang menyertai perkemahan ini semua akan dapat sijil penyertaan peringkat negeri. Okey. Dan sijil pencapaian adalah untuk pemenang pertandingan sahaja. Okey. Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemah lah yang mencukupi untuk pelajar secara berasingan
Iaitu kalau bawa pelajar contohnya 2 lelaki, 2 perempuan. Bermakna kena ada 2 kemah lah. 1 kemah lelaki, 1 kemah perempuan. Sebab tempat kita berasingan. Dan penempatan dia jauh lah daripada perempuan, lelaki tu dia jauh. Okay. Dan lain-lain peralatan yang difikirkan perlu untuk perkemahan lah. Eh? Um, Okey, untuk lampu secara asasnya kami telah sediakan lampu di sekitar tapak perkemahan. Cuma andai kata cikgu nak terangkan lagi kawasan perkemahan tu contohnya, nak tambah lampu lagi, boleh bawa. Okey, wayar yang kita pakai dekat sana adalah dia panggil wayar apa tu? Warna hitam 2 core. 2 core ni makna 2 urat lah. Dia boleh pakai klik pada wayar. Klik 2 pada wayar tu boleh sambung lah. Dan mentor digalakkan pakai LED lah. Tidak digalakkan pakai lampu yang beruap besar lah ataupun spotlight yang kapasiti sampai 500 watt tak boleh lah. Maksimum kalau nak pakai spotlight pun boleh pakai yang 50 watt tu boleh tampung lagi lah. Okay. Okay, dari segi perkakasan elektrik adalah tidak dibenarkan lah. Tidak perlu bawa lah perkakasan elektrik sebab makan minum peserta urus dia dah tanggung, urus dia dah sediakan. Cuma apa yang perlu dibawa oleh peserta adalah pinggan dengan gelas. Setiap pelajar kena bawa. Sebab sebelum ini ada yang tidak bawa. Mungkin terlepas pandang ataupun tidak termasuk dalam makluman ke saya tak pastilah. Tapi mohon guru-guru untuk peringatkan balik kepada pelajar, pastikan bawa pinggan dengan gelas sendiri. Tempat basuh pinggan dengan gelas kita sediakan. Sebab ni untuk dia makan. Sehingga kita nak elakkan menggunakan benda-benda yang pakai buang lah kalau boleh. Okay. Bilangan guru ikut perkeliling lah. Yang ni saya rasa semua tahu. Ikut pengeliling iaitu 10 murid untuk 1 guru lah. Okay. Dan kita tidak jadi masalah kalau guru tu nak pergi sampai ke 4 ke 5 orang, tak ada masalah. Nak bergila-gila jadual pun boleh, tak ada masalah. Orang luar ataupun bukan peserta atau bukan guru pengiring tidak dibenarkan lah berada dalam kawasan perkemahan kecuali mendapat kebenaran daripada komandan kem sendiri. Contoh, ada ibu bapa apa semua nak mari hantar hari pertama tu boleh. Tetapi dia tidak boleh berada dalam kem lah sepanjang program. Dia hanya boleh mari hantar dengan mari ambil sahaja. Segala urusan dan keselamatan peserta di kemah sekolah ataupun subkem adalah di bawah tanggungjawab pengiring, guru-guru pengiring lah. Tetapi pihak urusia perkemahan bersedia memberi kerjasama lah. Untuk kawasan subkem masing-masing, pastikan guru pengiring dan yang ini saya minta PT pegawai teknikal untuk daerah masing-masing untuk melantik bahagian keselamatan masing-masing lah di setiap kem di setiap subkem mengikut PPD masing-masing. Okey. Jadi semua yang terlibat dalam perkemahan termasuk peserta, guru pengiring dan pegawai Bulan Sabit Merah sendiri tertakluk kepada peraturan perkemahan lah dan juga peraturan sekolah serta undang-undang negara. Maknanya barang-barang lain tidak dibenarkan lah. Okey. Dan peralatan arahan perkemahan selain daripada itu adalah dari segi amaran keras dan tindakan tata tertib, semua jenis senjata termasuk pisau, parang adalah ditegah disimpan di penginapan peserta. Kalau bawa peralatan tajam, contohnya ada guru-guru bawa parang ke, bawa pisau ke, jangan sesekali letak bersama pelajar lah. Maknanya parang pisau tadi mesti berada bersama dengan guru ataupun diletakkan tempat khas, bukan dengan pelajar. Yang ini kita nak cuba elakkan berlaku sebarang lokasi ataupun masalah. Andai kata tiba-tiba berlaku, jumpa parang, jumpa pisau jadi masalah pula. Jadi cuba elakkan. Boleh bawa tetapi biarlah bersama guru pengiring ataupun kalau rasa tak ada tempat selamat nak letak di bahagian camp, subcamp tu boleh serah pada urus dia dulu untuk diletakkan di store. Nak guna baru boleh ambil. Okey. Dadah minuman keras rokok yang itu ditegah sama sekali lah di kawasan camp. Okay. Dan juga sama semua bentuk perjudian ataupun ni dilarang sama sekali lah. Okay.
Kawasan penginapan puteri ataupun perempuan adalah larangan bagi peserta lelaki. Begitu juga sebaliknya. Bermakna tak boleh nak pergi marilah. Lelaki duduk dekat lelaki, perempuan duduk dekat perempuan. Kecuali kalau ada nak bertemu, nak adakan latihan, berjumpa di tengah-tengah. Sekejap lagi saya akan tunjuk layout dia. Dekat mana tempat perjumpaan yang dibenarkan. Tidak dibenarkan buat perjumpaan di dalam tapak perkemahan. Okey, kebersihan. Kebersihan perkemahan mestilah sentiasa berada dalam kawasan bersih dan teratur. Mohon nanti masa nak pasang kemah, rujuk ketua subkem masing-masing ataupun pegawai teknikal masing-masing. Sila atur kemah mengikut lot yang diberikan lah. Jangan siapa masuk taruh subkem lain dan juga satu hal lagi nak cari tempat teduh. Bermakna dia cari tempat teduh sampaikan layout tu jadi lari lah. Tidak cukup ruang untuk diletakkan kemah yang mari lewat ni pula. Okey. Jadi pastikan ketua subkem ataupun pegawai teknik alert lah benda ni, tengok benda ni balik. Yang sampai awal pastikan atur dia duduk sebelah belakang ataupun sebelah depan dulu, tetapi biarlah teratur. Tidak mengganggu kepada sekolah-sekolah lain yang baru sampai untuk pasang kemah lah. Okey, jadi sampah setiap subkem, kalau ada sampah letak sahaja di bahagian depan subkem, nanti urus dia akan kutip, akan ada jadual untuk kutip sampah. Jangan longgok dalam kawasan tapak kemah. Sebab nanti kita nak masuk kawasan kemah tak boleh. Kita hanya dibenarkan laluan pejalan kaki sahaja ataupun jalan masuk depan sahaja. Jadi sebarang bentuk sampah kumpul dalam plastik hitam, letak di bahagian depan subkem masing-masing, urus dia akan kutip. Di dalam menconteng merosakkan peralatan kawasan perkemahan ataupun sekitar, tempat solat hendaklah bersih. Jadi tempat solat kita sediakan di bawah kemah, kanopi di tengah-tengah nanti. Kita akan nampak tarpaulin bersama dengan tikar lah. Okey, sila pastikan tandas bilik air dalam keadaan terbaik kerana adalah untuk penggunaan ramai dan bersama lah. Yang ni pun sama, saya minta kerjasama guru-guru untuk pesan tandas tu kita sedia comel dah. Cuma kadang-kadang dia orang masuk tandas, kalau buang air tidak flush. Ada masalah kerosakan tidak maklum. Jadi benda-benda macam ni tolong pastikan kepada pelajar, kalau ada sebarang kerosakan maklum terus kepada urus dia untuk urus dia ambil tindakan cepatlah supaya kita tidak ada masalah air. Okay, bagi kawan wanita, yang ni juga kena pastikan tuala wanita dibersihkan dahulu dan dibuang di tempat yang sepatutnya lah. Masukkan dalam plastik lah. Nanti kita tempat wanita ni pun kita sediakan satu tong khas untuk dia buang tuala wanita ni. Jangan buang merata lah. Benda ni juga melibatkan kebersihan. Dan urus dia juga ada sediakan sanitary pad. Kalau andai kata kebetulan ada yang tidak bawa, pelajar-pelajar tidak bawa, boleh rujuk urus dia. Kita ada sediakan. Jangan risau. Okey. Dari segi aktiviti pertandingan, yang ini akan diuruskan oleh ketua subkem masing-masing untuk pemilihan penyertaan. Urus dia hanya sediakan guideline ataupun modul pertandingan. Nanti ketua subkem pilihlah sekolah mana yang patut sertai ataupun pelajar mana yang patut sertai. Okey, secara asasnya kita ada pertandingan pertolongan cemas. Kita pecahkan dua kategori untuk sekolah menengah, lelaki dan perempuan, iaitu 6 lelaki, 6 perempuan. Pertandingan rentas halangan ataupun lari berhalangan, 10 orang, 5 lelaki, 5 perempuan. Persembahan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa UUKA, sekolah menengah, 10 orang campuran. Okey. Sekolah rendah, kita ada pertolongan cemas sekolah rendah, 6 orang campuran. Persembahan UUKA sekolah rendah, 10 orang campuran. Dan pertandingan gubahan, bahan disediakan oleh urus dia, iaitu 6 orang campuran. Ini antara pertandingan yang disediakan. Dan dari segi pemarkahan, kita akan ambil 5 pemenang setiap kategori. Kalau sebelum ni kita ambil 3, tapi untuk tahun ni kita ambil 5 pemenang, memandangkan tempat keempat dan kelima pun dia ada mata ataupun dia ada ni jugalah pemarkahan juga.
Jadi Johan naib Johan dan juga tempat ketiga, keempat dan kelima akan dapat 1, 2, 3 akan dapat medal bersama sijil. 4 dan 5 akan dapat sijil pencapaian sahajalah. Okay? Dan keseluruhan mata pertandingan tadi akan dikumpulkan untuk menentukan Johan bagi kategori sekolah menengah, Johan kategori sekolah rendah dan juga Johan keseluruhan. Campur antara dua-dua lah. Kategori kadet dan junior, dia akan dapat 1 Johan keseluruhan lah. Jadi tahun ni kita tengoklah siapa yang Johan pula. Okay. Okay, seterusnya yang ni saya tak masuk. Okay, dari segi jadual. Okay. Dari segi jadual aktiviti, pada 23 hari bulan, hari Selasa, urus dia akan berada di tapak perkhemahan. Urus dia akan lapor pada jam 10 pagi. Untuk urus dia akan lapor jam 10 pagi lagi untuk persiapan tempat apa semua. Manakala pelajar, dia akan lapor pada sebelah petang, jam 2 petang. Walau bagaimanapun, andai kata ada juga guru-guru yang nak hadir awal sebelah pagi, dia nak bawa dah pelajar dia mari. Tak ada masalah, kami benarkan. Tetapi kena pastikan kalau pelajar mari sebelah pagi, kena pastikan makan minum pelajar disediakan. Makna guru-guru pengiring kena uruskan makan minum pelajar lah. Sebab urus dia hanya akan sediakan makan minum pelajar bermula petang. Iaitu bermula dengan minum petang pada hari pertama. Minum petang, makan malam, minum malam dan hari berikutnya teruslah. Sehingga ke hari tamat akan last minum pagi pada jam 10 pagi. Jadi seperti biasalah, kalau tahun-tahun sebelum ni pun memang macam itulah. Ada guru yang akan hadir awal. Terutama guru-guru yang terlibat dengan sekretariat lah. Urus dia, dia akan bawa pelajar awal, tak ada masalah. Kita benarkan kalau nak mari awal. Tetapi kena pastikan ada makan minum pelajar lah. Kalau tak nyanyalah, pelajar tu lapar tak makan tengah hari, nak tunggu makan malam tu agak jauh lah. Pukul 6 baru dapat makan malam. Jadi itu dari segi perjalanan program. Selepas daripada pendaftaran, kita akan teruskan dengan taklimat komandan. Dan dalam masa yang sama mendirikan kemah lah dengan bersih kawasan. Sebelah petang, kita akan benarkan kepada yang terlibat pertandingan untuk mengadakan sesi latihan sebelum pertandingan bermula pada sebelah malam. Okay. Jadual pertandingan ada perubahan sedikit, memandangkan juri kita ada masalah teknikal. Pertandingan UUKA hari pertama adalah untuk sekolah menengah. Ni ambil perhatian semua ketua subcamp dan juga PT-PT ni. Pertandingan UUKA sekolah menengah akan dibuat pada hari pertama. Manakala untuk sekolah rendah adalah malam kedua. Kita tukar gitu je. Jadi sepatutnya sekolah menengah malam kedua, tapi kita tukar sekolah menengah malam pertama, sekolah rendah malam kedua lah. Okay. Yang lain tak berubah, berjalan seperti biasa. Pada 24 hari bulan, akan mula dengan solat subuh, kuliah subuh. Kemudian kita akan ada senam robik. Okay. Senam robik akan dikendalikan oleh jurulatih jemputan kita. Sebab tahun ni kita ada stage yang agak besar. Jadi kita akan adakan senam robik secara besar-besaran jugalah. Okay. Kedua-dua hari. Hari pertama, hari kedua dan juga hari ketiga. Hari pertama tak adalah. Hari pertama sebab kita masih lewat lah. Okay. Seterusnya sarapan pagi. Kemudian selesai sarapan pagi, kita akan pecahkan kepada dua. Iaitu peserta yang terlibat pertandingan akan teruskan dengan pertandingan. Peserta yang tidak terlibat pertandingan, dia akan pergi kepada skill station. Skill station ni kita ada beberapa skill station lah. Kita ada bahagian pertolongan cemas, kita ada skill station berkaitan dengan usungan, kita ada berkaitan dengan dan pada jam 10 pagi, insyaAllah
setakat ini dalam proses kata kemungkinan jadilah, kita akan ada taklimat cegah kebakaran daripada bomba dan penyelamat, termasuk dengan demonstrasi memadam kebakaran pada pukul 10 pagi tu. Okay? Jadi yang tidak terlibat dengan pertandingan, dia akan pergi kepada skill station sehinggalah ke petang. Okay? Jadi yang terlibat dengan pertandingan, dia akan teruskan dengan pertandingan. Kita ada pertandingan pertolongan cemas belah pagi sampai ke petang. Kemudian disambung pertandingan pertolongan cemas sekolah rendah. Dan seterusnya pertandingan rentas halangan dijangka pada jam 5 petang. Untuk sekolah rendah, dia ada pertandingan gubahan juga sebelah petang tu. Bermula jam 2:30 petang. Okay? Kemudian malam kedua pertandingan UUKA untuk sekolah rendah. Kita tukar tadi. Untuk hari Khamis, iaitu seperti biasa, solat subuh, kemudian senam aerobik. Selesai senam aerobik, sarapan pagi. Selesai sarapan pagi, kita akan buat persiapan untuk majlis penutup. Iaitu kita akan bersih kawasan. Tetapi pada waktu ini dilarang sama sekali untuk robohkan kemah. Kemah boleh dirobohkan selepas majlis perasmian penutup. Okey. Sebab kita nak layout kemah tu biar duduk dalam keadaan comel, susun molek supaya tetamu jemputan yang hadir dia boleh tengok kedudukan kemah seluas-luasnya yang ada. Sebab kapasiti kita sekejap lagi saya minta admin bagi tahulah berapa ramai jumlah kita setakat ini yang telah berdaftar. Okey. Jadi majlis perasmian penutup dijangka bermula pada jam 9:30 pagi sehingga selesailah dijangka pada pukul 11:30, paling lewat dah selesai, termasuk dengan penyampaian hadiah pertandingan apa semualah, dan akan selesai dengan majlis sesi bergambar. Okey. Kemudian barulah boleh bubar kemah dan barulah guru-guru boleh bawa balik pelajar tadi. Okey. Itu dari segi jadual aktiviti kita. Okay. Untuk borang kita tak pakai borang ni, kita pakai borang Excel lah. Okay. Untuk senarai peralatan individu, yang ini juga perlu kepada pelajar-pelajar, perlu tahulah. Okay. Pakaian aktiviti pertandingan, pastikan kalau pelajar ada uniform lengkap, dia bawa uniform lengkap. Okay. Untuk pelajar sekolah menengah, uniform lengkap terbaru adalah seluar warna merun, uniform bajunya warna putih. Okay. Dengan beret sekali. Kalau tidak ada uniform penuh, dia boleh pakai t-shirt bulan sabit merah. Kalau sekolah rendah yang list warna biru, kalau sekolah menengah list dia warna hijau muda. Guru-guru list dia warna kelabu. Okay. Seluar boleh pakai warna biru gelap atau hitam. Dan pakai yang solat lah sekali. Kain anduh minta pelajar bawa sekali. Kain anduh ni. Sebab kita akan ada skill station, diorang perlu pakai kain anduh. Okey, pakaian solat yang tu masing-masing. Pakaian untuk sukan, pastikan dia bawa seluar track berkasut untuk kita buat senam aerobik tu. Okey, dan sepanjang aktiviti pelajar perlu pakai kasut. Tak boleh pakai selipar sepanjang aktiviti, kecuali untuk solat sahaja dibenarkan pakai selipar. Okey, pakaian-pakaian lain yang itu pakaian mandi, pakaian untuk dia tidur, lain-lain peralatan, lampu picit, alatan untuk makan minum pinggan dan gelas, baldi kalau perlu, tengok pada keadaan lah. Alat tulis buku nota, yang ini penting juga untuk semasa skill station. Okey, ubat-ubatan sendirilah. Okey, baju hujan. Baju hujan kalau boleh pesan kepada pelajar-pelajar, carilah baju hujan hok murah-murah sudahlah, kedai Roya pun ada, Gold Roya tu. Andai kata, sebab setakat ni tak pernah miss saya rasa siapa yang pernah hadir perkemahan dekat Kandis, kebiasaannya kemungkinan malam pertama atau malam kedua kita akan disambut dengan sedikit hujan. Jadi kita kena bersedialah. Andai kata hujan, tindakan kita kena adalah. Termasuk juga dengan tempat kemah tu. Kalau boleh, selain daripada layout kemah tu sendiri ataupun dia punya alas tu, pastikan juga carilah plastik-plastik yang boleh melindungi pakaian pelajar utama sekali lah.
Jangan bagi basah. Sebab yang lepas banyak yang basah. Sebab tak bersedia dari segi nak tutup tempat kemah tu. Okay. Pesan juga kepada pelajar, kalau boleh jangan sesekali bawa barang kemas lah. Takut hilang. Begitu juga dengan duit. Jangan terlampau banyak lah. Sampai tahap beratus-ratus riyal. Cuba elakkan. Sebab benda tu berisiko hilang, jatuh ataupun kemungkinan ada macam-macam lah. Okay. Boleh bawa sebab kita pun ada sediakan gerai untuk nak beli apa semua. Tetapi jangan terlalu banyak lah. Berisiko untuk hilang tu ada. Senjata tajam, mercun adalah dilarang sama sekali lah. Ataupun semua barangan yang boleh. Yang berbahaya lah utama sekali. Okay. Untuk peralatan sekolah, seperti yang saya sebutkan tadilah, kemah untuk pelajar secara berasingan, lelaki dengan perempuan. Ataupun kalau dah rasa pelajar tu sikit sangat, pergi 2 orang tapi kemah besar. Boleh bincang dengan sekolah-sekolah yang ada, sama ada nak tumpang ataupun nak berkongsi. Lagi comel. Kalau ada. Okay. Okey, saya rasa itu saja untuk dari segi kertas cadangan ni. Okey. Setakat itu ada persoalan. Kok ada persoalan awal dulu sebelum saya masuk pada ni. Tuan, boleh saya bertanya tak? Boleh. Silakan. Untuk pelajar perempuan, Ya. hari pembukaan dengan penutup tu pakai tudung warna apa ya? Pelajar. Yang Alamak. perempuan. Kejap. Dia perlu pakai tudung warna apa ya? Adakah dia ada tudung tersendiri warna dia tu? Saya rujuk. Siapa ada buku panduan nombor 5? Saya lupa pula. Tudung warna apa untuk pelajar sekolah pakai? Dia kalau dia pakai uniform, full uniform yang putih merun tu memang tudung dia warna putih. Cuma kalau dia pakai t-shirt, saya tak pasti tudung putih ataupun hitam. Kejap saya buat rujukan. Okey. Tudung hitam, Cik Rudi. Tudung hitam. Tudung hitam Tudung hitam. Okey. Saya takut tu salah. Mana confirm tudung hitam Okey. Kalau dia pakai t-shirt, tudung dia tudung hitam. Tudung hitam sarung ke macam mana tu? Saya rasa tak ada masalah kalau sarung ke tudung bawah ke apa semua tak ada masalah. Ikut keselesaan. Nak mudah tudung sarung lah. Kok nanti sebab dia berlari ke sana ke sini nanti kan ada tu pula. Okey, terima kasih. Okey. Untuk cikgu. Okey, ada yang tanya. Cikgu Mai kita. Sekolah menengah pertolongan cemas lari berhalangan. Kalau tak cukup jantina, boleh ke campur 6 lelaki 4 perempuan? Okey, untuk rentas halangan, memang kita kena balance 5 lelaki 5 perempuan. Jadi kalau tak cukup, yang ini akan ditolak markah. Boleh, tak ada masalah. 6 lelaki 4 perempuan boleh. Tetapi akan ditolak markah lah sebab tidak ikut jumlah. Sebab untuk rentas halangan dia kena balance lelaki perempuan. Yang lain tak ada masalah. Untuk pertandingan lain tak ada masalah. Kalau dia sebut campuran, tak balance pun tak apa. Untuk rentas halangan dia kena balance jantina. Itu je. Tuan, boleh saya tanya? Ya, boleh. Sebab saya ni antara guru yang baru menyertai lah, baru membawa pelajar lah untuk bulan sabit. Maksudnya kalau macam saya ni, pertandingan tu untuk pelajar saja kan? Betul. Okey, kalau saya, masa hari penutup tu memang kena pakai baju sekali ke pelajar saja? Okey, untuk guru pengiring, masa hari penutup, digalakkan pakai uniform, full uniform. Sama ada buff jacket nombor 2 ataupun uniform nombor 3, putih merun
ataupun paling tidak t-shirt bulan sabit dengan seluar warna gelap ataupun vest. Mana-mana yang ada. Paling tidak pun satu lagi korporat bulan sabit. Nah, sebab kita Maksudnya, nak ketandaan guru pengiring pun ada sama. Maksudnya t-shirt boleh lah. Sebab saya baru first time ni. Ya, kalau tak ada uniform lain tak ada, boleh pakai uniform, pakai t-shirt bulan sabit pun okey dah. Asalkan pakai lambang bulan sabit, itu je. Okey, sebenarnya saya tak pernah lagi tengok dia punya aktiviti bulan sabit sebenarnya. Sebab sebelum ni saya bomber. Tiba-tiba ditukar ke bulan sabit. Ya. Jadi saya pun macam mana bentuk dia punya aktiviti tu. Ni kira pengalaman pertama ni. Tu jadi saya kalau t-shirt tu adalah. InsyaAllah lah. Okay. Boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, nak tanya ni. Halo? Ya, silakan. Okey, saya dari sekolah rendah. Nak tanya, guru pengiring ni wajib bersama peserta ke ataupun boleh saya tinggalkan murid saya di situ? Okey. Kalau ikut perkeliling, guru wajib ada bersama pelajar sepanjang masa perkhemahan. Itu ikut perkeliling. Jadi, andai kata ada urusan kecemasan, kita akan cari cikgu dulu untuk jadi pengiring ke hospital ataupun ke klinik berhampiran. Okay? Okay. Cuma, kalaulah cikgu ada jodoh, yang tu cikgu kena baling-balik pada urus dia untuk kita buat ni lah sikit . Tetapi kena ikut perkeliling sekolah ataupun perkeliling JPN lah. Sebab saya takut timbul isu nanti, berlaku apa-apa, cikgu tak ada di tempat kejadian, wahak juga, masalah juga. Okey. Tuan, satu lagi soalan. Ya. Iaitu berkaitan dengan penginapan guru. Guru dalam kemah ke ada? Sebab saya tanya kawan saya, dia pernah buat aktiviti di sana, dia kata ada rumah yang kita boleh duduk untuk guru. Macam mana? Okey. Untuk guru-guru pengiring, penginapan adalah urusan masing-masing bersama dengan pelajar. Tetapi kalau nak menumpang di tapak kemah yang kita sediakan pun boleh. Kita ada sediakan tapak kemah dengan kemahnya sekali. Bawalah alas tidur. Boleh menumpang dekat situ. Kita ada kemah, dia panggil kemah Jepun. Satu kemah tu dia boleh muat 10 orang. Cuma alas tidur lah kena bawa. Kita dalam bentuk camping, termasuk pegawai semua sekali pun tidur dalam kemah. Pegawai bulan sabit sendiri pun tidur dalam kemah. Sebabnya tempat penginapan dorm tak boleh guna dalam proses selenggara. Jadi semua akan tidur dalam kemah. Kalau ada kemah sendiri lagi comel. Saya galakkan kemah sendirilah. Sebab ikut keselesaan masing-masing. Barai apa semua duduk dalam kemah sendiri. Dan boleh bina kemah tadi tu boleh pacak dengan pelajar sekali lah. Sama ada di depan ke di belakang ke, tak kira lah. Kalau tak ada juga kemah, jangan risau. Bagi tahu dekat urus dia akan bagi tahu tempat mana yang cikgu akan boleh duduk dekat tapak tu. Kita ada sediakan kemah juga. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Tuan Rudi. Okey, silakan. Saya nak tanya dari segi pertandingan lah. Adakah format dan juga kaedah pertandingan itu macam tahun-tahun sebelumnya? Okey. Nanti admin akan share kepada setiap PT, semua PT, modul-modul pertandingan. Modul-modul pertandingan, admin akan share. Nanti PT tengok balik. Sebenarnya kalau format pertandingan pertolongan cemas sama saja macam yang tahun-tahun lepas sebelumnya. Kita ikut silibus kebangsaan. Cuma yang rentas halangan kita ada ubah sedikit cara, tetapi masih lagi dalam format rentas halangan lah. Tapi modul tu sudah disediakan. Nanti admin akan share lah untuk semua pegawai teknikal sebagai rujukan awal, dan juga boleh buat ni awal lah, persediaan awal lah. Beres Abdi? Beres. Dan Tuan Rudi, sekali lagi saya tanya, Yep.
untuk saya lah, bolehkah saya minta selalu awal-awal lagi kebenaran untuk berkemah bersama-sama dengan budak-budak tu. Macam sekala lah. Buat kemah, duduk situ bermalam. Boleh, Macam boleh. biasalah. Boleh? Boleh, boh. Kita harap. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sambil-sambil tu kalau ada persoalan silakanlah. Saya nak share satu laginya. Tuan, satu lagi nak tanya boleh? Boleh, silakan. Contoh macam peralatan tu memang kena bawa ke boleh berkongsi dengan rakan-rakan lain? Peralatan ke apa dia tu? Nak tahu juga. Apa macam nak buat kemah tu lah, tukul ke apa ke yang disenaraikan tu. Okey, yang tu kalau ada kena sekolah-sekolah ataupun boleh berurusan dengan pegawai teknikal dalam grup daerah masing-masing. Kalau yang dah ada bawa boleh je menumpang guna. Kalau tak ada sekalipun boleh guna yang kita orang punya, yang sekretariat pun ada. Cuma dengan syarat bila pinjam kena hantar tu je. Betul. Sebab yang saya lepas pinjam raib. Sebab saya gini, daripada Jeti ni. Tapi gini Cikgu Mustaqim. Cikgu Mustaqim tu. Saya cadang. Ni. Baik kita bawa sendiri sebenarnya. Sebabnya orang lain pun nak guna juga. Dan kalau tunggu dia selesai kita guna tak boleh? Aku pergi masa. Okey. Ni, tengoklah hal mudah-mudah tu boleh bawa lah. Kalau rasa besar-besar tu tak apa. Bagi tahu dekat urus dia. Gitulah. Okey, beres. Contohnya cok. Ni. Orang pun nak kali ludah juga. Jadi kita kali kita pinjam orang, taklah kerja orang ni. Contohnya Cikgu Mustaqim. Nah. Okey. Nantilah saya cuba cari dulu cangkul yang kecil ke macam mana. Ada minta dengan pekerja sekolah ada. Alright, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Encik Rodi. Salam. Nak tanya ni, guru-guru pengiring tempat mandi sekali dengan budak ke macam mana? Betul juga tu. Okey, untuk tempat mandi guru pengiring, jangan. Dekat dom dia buka tak tandas? Rasa tak ada masalah kot kat dom tu. Untuk tempat mandi guru boleh mandi dekat kawasan dom. Tempat mandi dom. Sebab tandas dia tak usik. Dia hanya usik tempat tidur je lah. Dia hanya tempat tidur je, okey? Yep. Okey, bermakna guru pengiring boleh mandi dekat dom. Sekejap lagi Ikhwan akan bagi layout dekat mana. Sekejap lagi saya suruh Ikhwan ni lah. Ataupun boleh masuk lalu untuk ni layout kita punya ni camp. Kejap. Assalamualaikum. Boleh ke saya nak mencelah kejap? Waalaikumsalam. Boleh. Silakan ya. Okey, saya nak tanya. Saya pun cikgu baru juga dalam BSMM ni. Saya nak tanya, kalau kita buat budak masa memanglah ada layout dah untuk setiap tapak kemah tu. Adakah dia kira siapa awal boleh duduk depan gitu ke mana? Okey. Yang ini sebenarnya untuk di tapak saya serahkan kepada ketua subcamp masing-masing. Kita urus dia hanya sediakan lot. Contoh lot Pasimah Kota Baru ni semua lot kita dah sediakan. Dari segi aturan di tapak di lot masing-masing adalah di bawah urusan ketua subcamp. Dan kalau boleh yang sampai awal biarlah dia padat ke depan dulu ataupun ke belakang dulu. Mana yang patutlah. Jangan dia pergi buka duduk tengah dulu. Bila dia buka duduk tengah dulu, orang mari lewat, nyanyo, jadi duduk litah dia, duduk main kukai-kukai. Jadi kadang-kadang tu ada ruang kosong di tengah. Jadi saya minta yang kali ni pegawai teknik masing-masing, satunya kena mari awal lah. Yang keduanya tolong atur kemah tu, siapa yang mari awal tolong padat-padatkan dulu ke belakang ataupun ke depan dululah. Tengok kesesuaian ruang tu. Sebab saya tak jadi serah kepada sekolah masing-masing pasal ikut dia pasal jadi dia akan jadi rugi ruang. Sebab memang tanah kita tu luas tapi bila kemah hok mari pun
Sore-sore bukan kecil. Kalau dulu tak apa iglu kecil tu, lah ni mari saiz utuh lah. Ada belakang saiz gajah lah. Jadi makan ruang. Saya minta PT lah tu, tugas dari PT ataupun ketua subcamp lah untuk atur dari segi kedudukan kemah tu. Baik, terima kasih. Okey, sama. Okey, weh, boleh teruskan. Ni layout plan tapak perkhemah kita. Nanti Ikhwan akan terangkan. Silakan, weh. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jelas suara saya? Ada ni. Okay, untuk plan tapak perkemahan kita ni, kalau ikut Sekolah Lapangan Kemanusiaan ni seperti yang tahun lepas lah. Cuma ada sedikit pembaharuan dari segi ada kawasan merah. Kawasan merah tu tambahan dia adalah kawasan larangan untuk semua peserta ataupun petugas lah. Di situ adalah kawasan baik pulih. Baik pulih ni lah dom apa semua. Jadi ada kerja-kerja baik pulih lah kawasan tu. Dan di bawah sini ada kawasan larangan juga. Di situ kawasan lapang lah. Sepatutnya saya buat kawasan larangan ni sebabnya di situ ada tapak perkhemahan lelaki lah. Jadi kalau ikut kita pintu masuk, kita akan lalu tengah-tengah ni. Dan kita akan awak depan sekali ada kawasan parkir kenderaan A dan juga B. Di sini kita boleh tengoklah kawasan yang sebelum ni dah ada. Cuma yang ada beberapa kenderaan yang dia parking di sebelah tepi tapak kemah. Jadi sebenarnya tepi tapak kemah ni kita tidak galakkan untuk parking lah. Disebabkan oleh di kawasan Sekolah Lapangan Kemanusiaan ni kita ada satu pasukan ambulan pre-hospital care di bawah 999 dia akan keluar masuk. Jadi bila cikgu-cikgu urus dia ataupun petugas dia parking di sebelah tepi kiri kanan ni, dia menyebabkan sempit lah kita punya jalan keluar masuk tu. Sebab dia orang akan bergerak dengan kata nak laju pun tak laju juga sebab dia terima kes 999. Dia kena sampai di lokasi kes tu dalam 15 minit je. Itu sebab tu kita tak nak bagi parking di ni. Dan boleh parking di sebelah kalaulah penuh lah. Saya takut penuh lah sebenarnya. Kalau penuh juga, sebenarnya susunan parking ni ramai sebab kita sebelum ni kita ada terima kadet polis lah. 2 tahun lepas. Tahun lepas kadet polis buat perkemahan zon timur. Ada lebih kurang 1,500 peserta dan juga urus dia lah. Peserta 800 lebih termasuk urus dia ada 1,500. Dan kenderaan mereka parking memang lengkap bagus lah sebab ramai sangat guna kenderaan. Jadi susunan kenderaan tidak menghalang laluan kita lah. Saya takut kita ni sebenarnya boleh je parking tapi janganlah parking di sebelah depan, belakang, bawah ni tak ada parking sebab parking di belakang ni boleh lagi parking. Ada masalah sebab nak kata ni sebab dia berpasir. Okey. Jadi penempatan petugas di sebelah biru ni, di sini ada kemah-kemah putih yang telah diletakkan di lokasi, cuma petugas urus dia jurulatih perlu bawa pelapik untuk tidur lah. Sebab dia punya kemah ni konsep dia ada dua, inner dengan outer. Disebabkan oleh kemah tu daripada Jepun, inner dia tu rosak. Jadi ada outer saja. Jadi di bawah dia tu kena lapik lah. Rasanya tim ni akan ada pelapik lah untuk tidur. Cuma untuk tandas, bagi urus dia kena bergerak ke kawasan merah ni. Jauh sikit lah. Tapi saya rasa tak ada masalah. Kita tengok sini aja sebenarnya. Sebab saya jalan sana tak adalah jauh sangat. Okay, itu untuk urus dia. Cuma tapak perkemahan akan ada dua lah. Tapak perkemahan perempuan dan juga tapak perkemahan lelaki. Perempuan di kawasan hadapan dan di sebelah dia tu terus ada tandas dan juga bilik mandi lah. Untuk perempuan, tandas dan bilik mandi. Jadi kalau petugas dia nak mandi masa budak menjalankan peserta menjalankan aktiviti tak ada masalah lah. Dia boleh guna lah tandas perempuan tu. Bagi perempuan lah. Jangan pula lelaki masuk ke tandas perempuan. Sebab kita dah letak situ signage tandas perempuan. Walaupun dia ada kiri kanan,
Dia memang buat untuk lelaki dan perempuan, tapi kita ubah untuk perkemahan ni jadi satu tandas saja. Kawasan tandas perempuan. Dan bagi lelaki ada tandas lelaki lah di sebelah tepi dewan makan. Walaupun dia ada kiri kanan, dia lelaki lah kita kira. Okey, untuk tahun ni ada pentas utama yang diletakkan di tengah-tengah dan tempat berkumpul. Pentas utama ni ada satu kemah kanopi half moon. Dan juga bersama-sama dia ada 2 kanopi kecil lah. Itu adalah kawasan pentas utama dah. Dan juga kawasan aktiviti ski station akan berada di kawasan tengah-tengah ni. Ada aktiviti seperti rentas halangan saya rasa. Rentas halangan dia akan pakai kawasan parkir dan juga beberapa kawasan di inilah bilik kawasan-kawasan di sebelah dewan makan, pentas utama, banyaklah dia punya lokasi tu. Cuma untuk pendaftaran pada hari kejadian ni, pendaftaran di office Kalau pendaftaran di office ni, dia punya lokasi pendaftaran di bawah ni. Anda cikgu-cikgu semua boleh tengok lah. Masuk saja boleh buat pendaftaran di sini. Pada hari pertama rasanya kawasan aktiviti ski station ni kita tak guna lagi. Bolehlah parking sekejap untuk drop peralatan apa semua tu. Cuma jangan menghalang laluan utama lah. Jangan menghalang laluan utama. Saya takut nanti ada kes ambulans 999 ni. Dia orang keluar terpaksa carilah. Siapa nama pula. Penat pula dia. Sebab dia kena attend kes cepat. Daftaran di office, kabin warna hijau. Bilik kecemasan di kabin warna kuning yang ada 2 tingkat tu bilik kecemasan dan dewan makan. Dewan makan di sebelah tandas lelaki lah. Itu dewan makan di situ. Rasanya tak ada kot untuk plan tapak perkemahan ni. Rasanya saya serah balik kepada Cik Rudy lah. Okey, terima kasih Wes. Okey, itu adalah layout di tapak perkemahan. Sebenarnya keluasan tanah ni keseluruhan dia 10 ekar. Tapi untuk perkemahan ni kita hanya guna lebih kurang dalam 7 ekar, lebih kurang macam itulah. Dan kawasan larangan ni kita tak guna. Sebab belakang ni masih lagi kata semua sikit lah kita lagi. Jadi kita hanya guna bahagian depan ni saja. Dan kita cuba packkan kawasan lah. Sebenarnya tapak ni dia boleh muat sampai 1000 lebih. Tetapi kalau tak kena aturan kemah, masuk 500 pun apa penuh dah. Jadi itu penting aturan kemah tu, kedudukan dia. Begitu juga dengan kenderaan. Seperti yang Ikhwan sebut tadi lah. Cuba elakkan masuk sampai ke dalam. Sebab benda ni berisiko bila masuk ke dalam. Nak patah balik, nak keluar makan masa. Akan jadi jam, akan menyebabkan bersumbat lah. Utama sekalinya. Jadi ejah masuk parking depan ni lalu dan jalan kaki sikit lah masuk ke dalam. Untuk nak angkat barang apa semua saya rasa pelajar ramai boleh ni lah. Sebab yang lepas-lepas dia jadi sebentar je. Nak pergi drop barang tu 3 jam. Kereta duduk situ. Jadi kita terpaksa buat announcement untuk alihkan kenderaan. Lepas tu orang lain masuk pula tindai atas dia, dia jadi jam habis lah. Okay? Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Kalau boleh sama-sama kita jaga kawasan sekitar tu dan memudahkan urusan semua pihak lah. Urusan dia pun dia akan keluar masuk, akan ada lori masuk nak hantar barang, nak hantar air, macam-macam. Jadi kalau depan ni kena blok dah, lambatlah akan menyebabkan benda lain pun lambat. Okay. Okay cikgu, layout ni kita akan bagi dalam grup nanti. Dan juga saya minta bahagian jawatan kuasa kerja, bahagian penempatan. Ambil maklum dah. Nanti ada masa esok petang minta jumpa Ikhwan Bob kat sana. InsyaAllah saya hanya akan ada bermula malam esok baru saya ada. Hari ni masih dekat KL. Besok pagi baru balik. Jadi malam esok baru saya ada sana lah. Dan juga pagi lusa tu bolehlah, tapi kalau boleh settle awal esok dah siap penempatan. Okey, Tuan Rudy. ya bos. Tempat semaya tu tempat berkumpul tu lah, kemah tu lah. Ya, di tengah-tengah tempat berkumpul. Okey.
Okey, pesanan daripada AJK Kerohanian, cikgu-cikgu tolong minta juga dengan pelajar bawa surah Yasin. Bawa buku Yasin sebab kita akan ada bacaan Yasin di tapak di malam pertama tu lagi dah. Jadi minta bawa buku Yasin lah. Kena. Okey, Ketuk lah. lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. PPD Tanah Merah, pegawai teknikal PPD Tanah Merah. Ada ke dalam ni? Saya lupa cikgu apa nama. Kalau ada, tolong ni sikit. Saya tahu lah. Ada ke? Belakang. Mari sini tengok. Mari tengok. Mari sini. Akak mari sini. Mana cikgu Norma? Kalau ada pegawai teknikal daripada Tanah Merah, PPD Tanah Merah, kalau ada tolong sahut sedikit seruannya. Kalau tak ada, admin Aisyah. Siapa nama cikgu ni untuk PT Tanah Merah? Kejap. Ya. Bagi nama dengan, kalau tu bagi nombor phone sekali untuk cikgu bahagian Tanah Merah ni berhubung. Yang PT ada dekat sini saya rasa Abeli tadi, Cik Rosli kita, Pasir Mas. Nyahut sikit Abeli, takut orang Pasir Mas nak kenal. Ada insya-Allah. Jumpa. Okey. Ni PT Pasir Mas. Kemudian PT Tumpat. Ustaz Meh. Adakah? Ya, ada. Kenal lah Cik dah. Abdul Rahman. Okey, beres Tumpat settle. Pasir Mas Tumpat settle. Kota Baru. Cikgu Yusni. Ada tak ada saya tu? Ada. Saya ada. Ada. Okey, Cikgu Yusni ada dengan Cikgu Adi. Ada, tapi boleh berhubung antara dua ni lah, Cikgu Yusni dengan Cikgu Adi. Lepas tu Pasir Putih, Cikgu Fazlizi. Kalau ada. Bacok Cikgu Fahmi. Betul betul dah. Ada baca ada. Ada, emas Bacok. Tu yang rumah ni. Siapa lagi? Macang ada ke? Saya lupa nama. Cikgu. Ada. Okey, ada dah. Lepas tu Kuala Kerai. Ada. Okey. Beres. Gua Musang, Cikgu Zahir. Jeli, Cikgu Zah. Ada Cikgu Zah. Okey. Ada PT adalah. Cuma nanti admin akan list. Tidak pun admin nanti list balik lah. PT tu. Supaya mudahkan untuk cikgu ni. Nanti kita masuk dalam grup lah sana. Mudah cikgu-cikgu yang belum lagi kena PT, dia boleh berhubung direct dengan PT ataupun masuk grup daerah masing-masing lah. Untuk memudahkan urusan. Okey. Ada yang saya terlepas apa-apa ke dalam chat ni? Kalau ada tolong maklum balik dalam chat ni juga Ikhwan dah masukkan untuk pemakaian uniform. Boleh rujuk dalam drive tu. Nanti boleh tengok balik dalam drive link uniform. Lepas tu pasal pakaian beres. Okey, pakaian untuk sepanjang aktiviti adalah t-shirt bulan sabit. Uniform boleh pakai pada hari penutup. Dan lain-lain pakaian boleh pakai waktu solat dan juga waktu senam aerobik. Waktu senam aerobik pun kita boleh pakai pakaian yang itulah, track suit dengan t-shirt yang bersesuaian. Sepanjang aktiviti ski station pakailah t-shirt bulan sabit untuk senang kita nak ambil gambar. Buluh tu wajib dibawa ke tak wajib? Buluh tu tak wajib. Buluh tu tidak wajib. Buluh tu kalau ada
keperluan di kemah boleh bawa. Kalau tak ada keperluan tak perlu bawa pun tak apa. Nah, kemah dia tu nak comel-comel kawasan aja buluh ni. Dah. Tema pertandingan persembahan adalah semuanya tema sama. Persembahan dia berkaitan dengan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Nah, UUKA. Bayaran yuran penyertaan macam mana? Yuran penyertaan RM60 seorang untuk pelajar. Guru hanya perlu bayar seorang sahaja. Dah. Contoh, kalau cikgu dia tu ganti 3 ke 4 orang, tetapi yang perlu bayar seorang sahaja. Kita cas satu kepala saja untuk guru. Kalau pelajar, untuk semua pelajar yang hadir lah. Dan tag petugas, tag untuk guru pengiring, setiap sekolah kita akan bagi 2 tag. Walaupun dia mari 4 ke 5 ke, kita akan bagi 2 tag sahaja. Kecuali kalau sekolah tu hantar penyertaan ramai. Contoh, satu orang guru cover 10 orang. Bermakna dia hantar 40 orang. 40 orang bermakna kita akan bagi 4 tag lah. Sebab dia jaga 40 orang. Okay? Tapi kalau lain-lain, kita akan bagi 2 tag saja. Dan kalau cikgu tu hanya sore je, kita akan bagi 1 tag je lah. Jadi kalau dia nak buat pertukaran, pastikan dia tinggal dekat urus dia untuk pas kepada cikgu yang baru mari tu pula. Kalau tak dia jumpa, jangan buat balik lah. Kalau buat balik, nyakyo lah. Okey, bayaran penyertaan ni boleh dibuat awal-awal, tidak semestinya hari perkemahan. Nanti admin tolong masukkan nombor akaun persatuan dengan QR. Kalau ada sekolah yang nak bayar awal, boleh bayar awal dan serahkan resit bayaran tadi kepada admin untuk direkodkan dan untuk dikeluarkan resit. Kalau bayar awal, senang sikit kita nak buat resit awal. Kalau bayar pada hari perkemahan, makan masa sikit lah untuk kita nak buat resit apa semua. Jadi hak mana boleh settle awal, settle awal. Bagus settle awal lah. Tidak kalau pada hari pendaftaran tu hanya gila diri saja. Kalau ada 10 orang, 10 orang lah. Itu saja. Sekiranya peserta bertukar disebabkan sakit, apakah perlu dibuat? Okey, tak ada masalah. Kalau ada pertukaran, nanti maklum pada hari pendaftaran pada urus dia untuk urus dia cek balik senarai yang cikgu bagi, sama ada tukar nama baru ataupun buang nama yang tidak hadir. Boleh. Tak ada masalah. Guna cek bawa hari pendaftaran boleh, tak ada masalah. Kalau dah guna cek, boleh serah pada hari pendaftaran. Kalau nak bayar online, boleh bayar awal-awal. Kalau bayar cash, tak ada arah lah, kena bawa hari pendaftaran lah. Boleh elakkan cash. Sama ada transfer, paling tidak cek lah. Saya tak nak banyak sangat cash nanti share ke bendahari saya, ke pegawai kewangan saya. Okey, itu dalam grup tu, dalam ni juga, dekat chat tu juga, Ikhwan ada hantar map apa semualah untuk lokasi. Peserta dibenar bawa telefon ke? Okey, pasal telefon ni, benda ni sensitif. Saya nak kata tidak benarkan, akan ada yang bawa, tidak menjadi larangan di sebelah urus dia. Cuma yang kita takut adalah kehilangan. Barang-barang yang ni berharga, kalau hilang tidak di bawah tanggungjawab urus dia lah. Jadi tu urusan masing-masing lah. Jadi boleh bawa, tetapi jagalah masing-masing telefon tu, takutnya hilang. Dan sama sekali tidak dibenarkan charge di kawasan penginapan. Pelak kita hanya sediakan untuk lampu sahaja. Jadi jangan duk cabut wayar lampu tu nak buat charge telefon. Yang itu kalau kita jumpa kita akan rapah. Tahun lepas memang kita rapah. Jadi kena ingat awal-awal lah. Dia nak bawa, dia bawa power bank sendiri, charge sendiri. Kalau tidak, kita akan rampas. Okay. Minta hantar jadual. Okey, tak apa, nanti admin akan share balik jadual. Jadual aktiviti. Nak tidur dalam kemah murid boleh, tak ada masalah. Nak berkongsi kemah dengan murid tak ada masalah, cikgu. Boleh. Amat digalakkanlah kalau bersama dengan pelajar supaya mudah berlaku apa-apa kecemasan, senang kita nak cari. Cikgu ada situ. Jadi yang lepas
ada berlaku kecemasan tapi cikgu tidak ada di tapak, kita terpaksa call pukul 2 pagi, akan jadi kerumitan sikit lah. Cikgu nak mari pukul 2 pagi tu, nak bongkar mari, nak nyapa tu. Pelajar kita terpaksa kejar ke hospital lah. Jadi benda tu risiko sikit lah. Lagi bagus ada di tapak. Lagi comel. Kita sama-sama. Okay. Gerai jualan ada. Ada. Urus Okey, dia akan sediakan. Tuan Rodi, Yap. saya nak berkongsi sikit dari segi kesihatan dan juga kesihatan murid ni, pelajar ni. Dia sebenarnya gini, kadang-kadang pemilihan peserta ni perlu dulu dibuat awal-awal di peringkat sekolah, di peringkat daerah supaya menghantar peserta-peserta yang sihat-sihat saja. Jangan atas ada lelah, ada penyakit ni, jangan susah ramai. Itu yang pertama, tidak. Yang kedua, dari segi cikgu-cikgu nak tidur mana ni, sebenarnya itulah bila sebut kemoh dekat kemoh lah cikgu pun. Nak ni dak ke sewa selil luar. Tu. Jadi situ sebenarnya dia gini, sebenarnya saya berkata nak bijak dak. Sebenarnya tak jadi apa jadi masalah. Tak apa tak jadi. Jadi dah bosan. Lah ni kan zaman IT ni, zaman sispa lah berapa rima ni banyak KJL ni. Jadi tak okeylah. Kemoh kita jadi punah nama. Kita nak baca nama lagi contohnya. Jadi pilihlah peserta-peserta yang sihat-sihat, yang tidak buah-buah, yang tidak nakal-nakal. Dan yang keduanya, cikgu kalau boleh, terahlah kemoh sekali. Lama kita kemoh cikgu ni. Terah kemoh sekali. Tu yang pertama. Yang kedua, nak tanya dari segi pernyataan peserta pelajar ni, kalau apa yang saya dapat daripada info grup mana tahu nama dia. Lah ni Kota Baru paling ramai. Okay. Lah ni di Kota Baru paling ramai muda dekat pun dia sekolah dia ramai banyak. Yang kedua, PPD baca laku tuan rumah. Lah ni hak jadi pertikaiannya, hak jadi kita kena berbincang sikitnya dari segi PPD Pasir Putih dengan Gua Musang. Okay. Dia tu jauh. Dan punya peserta dia pun tak ramai ni. Jadi kalau dia nak masuk attack jenis-jenis pertandingan tu, boleh ke dia nak mungkin nak beli, nak import lah sasaran kita daripada PPD lain, dia nak cukup korang dia, boleh ke dia? Boleh, dibenarkan. Itu yang kita bincang di peringkat Jawatan Kuasa Kerja baru ni, dan telah dipersetujui oleh semua PPD, wakil-wakil PPD pun ada sekali. Kita benarkan untuk import daripada daerah lain, nak cukupkan korum tu tak ada masalah, sebab kita nak ada juga keharmonian, biarlah dia boleh masuk tanding juga. Benda kalau tu nombor 2. Sebabnya gini kita nak bagi peluang kepada budak-budak tu rasa sendiri. Betul. Boleh, tak ada masalah balik. Lagu ni pertandingan boleh cemah hak boleh. Apa namanya? Kita. Hak jenis bukan pertandingan biasa lah, pertandingan cemah hak jenis. Okey. Yang keduanya UKA sendiri pun cikgu pun pernah nak lagu mana. Jadi biarlah benda-benda ni dirasai oleh pelajar kita. Tu harapan. Boleh Boleh, dibenarkan. Okey. Okay, boleh. Untuk PPD yang ataupun PT yang sekolah dia tak ramai tu, macam Gua Musang, Tanah Merah, Jeli, Pasir Putih yang tidak cukup korum, dibenarkan. Boleh berbincang dengan daerah-daerah yang ramai peserta untuk dipinjamkan semasa hari pertandingan. Tak ada masalah. Kita benarkan untuk sama-sama biar boleh masuk pertandingan lah. Benar kalau nombor 2, tapi yang penting menyertai. Itu yang paling utama. Okey, komen cikgu. Lagu mana tu? Komen PT kita. Lagu mana senyap lah aku tu. Jangan kita mari ni saja je. Jangan gitu. Tak sporting. Gitu. Sialah budak-budak kita gitu. Okey, itulah saya sebenarnya nak lagu itulah sebenarnya, kalau boleh cikgu biar bersama-sama dengan pelajar, juga berkemah bersama, kita merasai suasana berkemah. Sebenarnya saya sendiri pun berkemah. Saya pun berkemah juga di belakang blok tu, ada kemah urus dia. Dan bukan saya saja sebenarnya berkemah, termasuk dengan pengerusi negeri pun, Dr. Haji Seribuana pun akan berkemah sama.
Dan kita akan pasang juga kemah tepi tu. Semua sekali sebenarnya berkemah. Kita akan tidur dalam kemah dan merasai nikmat berkemah lah. Okay. Okay. Ada apa-apa yang saya tertinggal lagi ke? Sebab kita pun dah 5.42 lah. Makan minum cikgu sekali dengan budak kan? Sekali dengan Okey. di Saya terlepas pandang tadi. Makan minum cikgu, jangan duk pergi makan luar. Cikgu makan je dalam tu juga, kita sediakan, urus dia sediakan. Pelajar makan dalam tu, cikgu pun makan dalam tu. Gapo hak pelajar makan, cikgu pun makan waktu juga, urus dia pun makan waktu juga, pegawai-pegawai pun makan waktu juga. InsyaAllah. Dia ada Makan kita cukup. Dah. dia ada Jadi, berapa kali makan tu? Kena? Berapa kali makan tu? Maksud pagi ke tengah hari ke? Macam tak tahu. Okey. Makan kita bermula pada hari pertama adalah minum petang. Makan malam, minum malam. Kemudian hari kedua kita ada sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, last dengan minum malam. Hari last sekali, hari ketiga adalah sarapan pagi, minum pagi. Itu makan yang kita sediakan secara asas sajalah. Nak kata mewah tu tidak, kata standard kemah, tapi insya-Allah kenyang. Gitulah konsep dia. Dan kalau ada hok nak tolong masuk sekali dengan kita pun alhamdulillah, kita amat alu-alukan lah. Kalau ada cikgu-cikgu hok pandai-pandai masuk ceh-ceh tu, boleh pakat mari duduk di dapur tu, kita pakat masuk sama-sama. Lagi sedap, lagi comel. Okay. Air kita akan sediakan sepanjang masa. Air masuk, cuma pelajar dia kena bawa botol air lah. Air masuk kita akan sediakan, jangan risau. Kita dah order 200 gallon pula dah, 200 botol air. 200 botol 10 liter kali. Kalau berapa 10 liter kali dengan 200 botol ni. Memang kita sediakan sebab kita tahu cuaca sekarang ni agak panas. Air kita sediakan, cuma kena bawa botol air lah untuk isi dia. Cik Rodi, satu lagi dari segi tempat kemudahan mandi pelajar tu, kita tidak ada masalah ke dari segi bekalan air ke, air habis dah taki je ke contoh. Okey. Tahun ni. Dia kalau ikut sipil kita kali sebenarnya cukup dah dengan kejumlah pelajar kita ada ni. Cuma kena tolong juga pakat-pakat tengok pelajar ni dia ada sedikit main lah. Bila dia masuk tempat mandi tu, dia main nyembuh air, dia main berenang pula dalam kolek kita buat tu. Jadi minta tolong juga, selain daripada urus dia akan tegur juga, tetapi pelajar guru-guru pengiring yang ada situ pun minta tolong tengok juga. Kalau ada tengok pelajar duduk main lagu tu, minta tolong tegur. Sepatutnya air tu cukup untuk dia mandi. Dia tidak boleh mewah super rumah. Nak mandi cebok gu dak lah. Sekadar boleh basuh tubuh, boleh gonyol sabun, sirih, cukup lah. Sepatutnya air tu memang cukup. Yang jadi tidak cukup bila dia membazir air. Benda ni kita akan tekankan dalam taklimat bersama masa camp komandan akan buat taklimat nantilah. Benda tu kita akan tekankan. Yalah, maksudnya tempat mandi pelajar dengan guru sama kan lain? Untuk guru tadi kita bagi mandi dekat kawasan dom. Nanti pada hari kejadian kita akan tunjukkan dekat mana kawasan mandi guru tu. Dia berasingan. Nak mandi tempat tolong pun boleh. Masa pelajar ada main aktiviti tu, boleh lagi mandi. Masa tu pelajar dia tak boleh mandi dah. Okay? Tapi kalau nak mandi serentak, untuk guru kita sediakan juga tempat lain. Tidak situ. Baik. Okey, pakaian murid dia boleh pakai t-shirt bulan sabit sepanjang masa. Kecuali kalau dia kata selatu je ada, kita benarkan pakai t-shirt sukan sekolah ataupun t-shirt sekolah lah. T-shirt nama sekolah tulis atas belakang sekolah gapo-gapo tu. Pakai t-shirt tu pun boleh. Cuma hari penutup kita nak semua pelajar pastikan pakai uniform. Kalau tak ada uniform lengkap, pakailah t-shirt bulan sabit paling kurang. Kita nak semua berlambangkan bulan sabit. Tak okeylah tak ada selah t-shirt bulan sabit, tak menasabah lah. Tuan, Ya. Nak tanya sikit. Contoh macam pelajar ni, melibatkan pakaian ni, kalau dah dia tak ada pakai baju uniform betul tu tak ada, dia pakai t-shirt. Menjejaskan markah ke tak? Tak ada. Cuma kita nak kekemasan lah. Nama lagi badan beruniform. Bila badan beruniform, wajiblah pakai uniform. Itu je konsep dia. Tapi kalau tidak ada juga, dia hanya ada t-shirt selatu je dia ada, boleh dipakai pada hari last penutup lah.
Takutnya peheh-peheh lah budak ni kadang-kadang duk main guli bating ke apa semua macam mabal dong. Okey. Tapi hari penutup kita nak seragam semua sekali pakai t-shirt bulan sabit ataupun uniform bulan sabit, uniform lengkap. Termasuk guru-guru pengiring semua sekali pakai benda yang itulah yang telah ditetapkan. Okey. Okey. Saya akan tamatkan sesi ni. Kalau ada sebarang persoalan, boleh ajukan lagi dalam grup guru-guru sehingga ke hari kejadian lah. Tak ada masalah. Kita cuba jawab mana yang patut dan ada keperluan apa-apa tolong maklumkan dalam tu lah. Jangan lupa pada hari pendaftaran pastikan guru-guru bawa surat deklarasi kesihatan, surat kebenaran ibu bapa dan juga kebenaran rakaman media. 3 perkara ni cikgu kena bawa. Ia disahkan oleh pihak sekolah lah. Benda ni penting. Sekiranya berlaku apa-apa, kita ada dalam pegangan urus dia. Tidaklah kita duk tercari-cari. Terutama sekali dalam deklarasi kesihatan lah. Untuk mudah. Okay, nak pakai borang yang sekolah punya ataupun nak pakai yang bulan sabit punya terpulang. Boleh. Kalau sebab sebelum ni ada cikgu tanya, boleh tak pakai yang sekolah punya? Boleh, tak ada masalah. Salinan kad pengenalan tak payah. Tak ada pun tak apalah. Sebab pentingnya deklarasi kesihatan tu. Salinan kad pengenalan sebenarnya kita nak bawa ke hospital untuk rujukan. Anda kata kita cari IC dia tak bawa ke mana. Tetapi bila dia ada borang deklarasi kesihatan, kita boleh pakai yang tu. Tak ada masalah. Itu pentingnya borang deklarasi kesihatan. Okay. Okay. Untuk boleh cikgu. Sepatutnya daftar pukul 2 tapi kalau cikgu nak pergi awal kata takut tu boleh, tak ada masalah. Nak mari awal pagi pun boleh. Kita tak kira perambat klik dululah. Hok mana siapa awal dah masuklah tapak perkemahan tu. Tapi pendaftaran sebenar kita pada jam 2 petang sebab takut ada lagi pelajar-pelajar yang pagi tu ada urusan sekolah dulu dipersilakan. Kita bermula 2 petang untuk pendaftaran. Okey dah? Ada apa-apa boleh tanya. Sebelum saya tamat sesi, kalau ada ni daripada pegawai teknikal kita, daripada Cikgu Wan Samizi, kalau ada apa-apa tambahan ke? Ataupun kalau ada Cikgu Haslina ke, siapa-siapa yang nak tambah, Cikgu Syahir ke? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya mewakili pihak sekretariat mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua sekolah yang menyertai. Tak silap saya 80 lebih sekolah semua sekali total. Dan penyertaan terkini Aisyah. Penyertaan terkini Aisyah. Sekejap. Okey. Sebagai rujukan semualah. Macam mana ni? Saya nak share. Tak apa, tak boleh share, sebut angka je lah. Takut. Okey. Okey, selamat petang semua pada guru-guru dan semualah. Tahun ni Aisyah ada. Tahun lepas tak ada. Okey, penyertaan tahun lepas saya tak tahu berapa, dari 500 lebih, tapi penyertaan tahun ni sangat tinggi. Dan saya terima untuk keseluruhan yang orang kata yang tak rasmi lagi sebab tim saya tengah susun nama dan sekolah semua sekali. Sebanyak 761 pelajar. Sekolah rendah, sekolah menengah, 83 buah sekolah. Jadi dalam 47 sekolah rendah, 20 lebih sekolah menengah lah. Tu sekolah rendah paling ramai untuk tahun ni. Jadi untuk senarai baru, saya minta yang ada yang tak daftar lagi. Ada yang tak daftar tapi nak hantar senarai nama, boleh hantar terus kepada WhatsApp teruslah. Senarai nama tu. Untuk penyertaan yang dah isi, yang dah submit Google Form, guru-guru just sediakan senarai baru untuk hantar masa hari kejadian ataupun sebelum hari kejadian. Boleh hantar nama baru, senarai baru, mana pelajar barulah yang nak masuk, yang nak sertai camp tu. Okey, yang guru-guru yang baru nak daftar boleh hantar terus kepada saya lah. Okey, kalau boleh saya minta guru buat senarai nama pakai Google Sheet ataupun Excel. Boleh, tak ada masalah. Nak pakai apa dah? Nak pakai yang lain pun tak ada masalah.
Cuma untuk yang lebih baik lah untuk saya atau buat satu sana nama penuh jadi satu macam tu. Gitu. Rasa untuk sana nama tu tak ada dah. Satu lagi, boleh tak saya nak minta semua PT-PT yang ada yang tak PM saya lagi, yang tak dapat lagi modul ke apa saja, boleh PM saya. Rasa tak ada daripada saya. Ada apa-apa tak guru nak tanya saya berkenaan dengan pendaftaran? Cikgu. Assalamualaikum Aisyah. Salam. Sekarang ni peserta lelaki ke perempuan hak ramai? Kalau ikut sekolah rendah, peserta lelaki yang ramai. Kalau ikut sekolah menengah tu, kejap. Saya tengok balik. Sebab dia campur-campur. Sekolah rendah paling ramai lelaki. Sekolah menengah tak ramai lelaki. Dia bertukar-tukar gitu je. Okey. Terima kasih. Nanti saya bagi kata jumlah keseluruhannya termasuk sekolah semua sekali yang selalu saya update tu dalam grup dah. Okey, ada lagi ke? Nak tanya? Aisyah nak tanya. Boleh. Semua pelajar ni dibekalkan dengan name tag tak? Okey, setiap pelajar akan diberikan name tag dan name tag itu ada 6 warna. Yang mana ada 6 grup lah. Jadi setiap seorang akan pegang satu colour yang berlainan. Satu grup tu yang akan pegang satu colour yang berlainan. Jadi yang sampai dia akan diberi name tag lah. Itu. Guru pun ada. Semua yang ada kat situ kena pakai name tag. Okey. Okey. Ada lagi ke? Okay. Tak ada sabar. Nanti apalah nanti Aisyah update balik dalam grup untuk jumlah apa semua. Dan sekolah kalau tak pasti dia tu masuk senarai ataupun tidak, boleh WhatsApp Aisyah dah ataupun admin lah, nombor admin tanya. Jadi senarai ni lagi bagus kalau dah hantar dalam bentuk Excel lah, hantar awal-awal, cuma nanti tinggal update saja pada hari kerja dan tak perlu buat hard copy pun tak apa. Update saja dengan admin secara dalam bentuk Excel. Kita tak perlu hard copy pun. Kita nak dalam bentuk Excel je. Pastikan ejaan nama pelajar betul, nombor IC dia betul. Email tu boleh pakai email guru-guru lah sebab nanti sijil dalam bentuk e-sijil akan diberikan melalui email. Okay? Kecuali sijil pencapaian dalam bentuk fizikal akan diberikan pada hari penutup nantilah bersama dengan medal apa semua. Okay? Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua, kepada jawatan kuasa kerja yang ada bersama dan kepada semualah, kepada guru-guru dan sekretariat. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Selasa nanti. Bermula pada jam 10 pagi untuk urus dia dan kepada pelajar secara tepatnya pada jam 2 petang lah. Okay. Itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan dan sekiranya ada apa-apa keperluan boleh maklum dalam grup nantilah. Okay. Guru-guru pengirim berapa orang ikut bilangan murid ataupun yang dibenarkan oleh pihak sekolah lah. Kalau ikut perkeliling 10 orang pelajar, 1 orang guru. Tapi ada juga sekolah kadang-kadang dia minta hantar 2 orang apa semua tu terpulang pada sekolah masing-masing. Okay. Paling tidak 1 orang wajib ada untuk setiap sekolah. Nanti bincang baliklah dengan PT masing-masing ataupun dalam grup subcamp masing-masing untuk urusan tu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Dah pukul 6. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi pada hari Selasa lah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.